Bahasa Melayu indah berseni, lambang bangsa teguh berdiri. Jika dijaga rapi dan murni, warisan kita kekal abadi. Saya Nur Ahyana binti Syarudin dari kelas BM2 akan mengulaskan isu kegramatisan tata bahasa, iaitu dari segi kesalahan ejaan. Mari kita saksikan. Kesalahan ejaan berlaku apabila huruf, imbuhan dan juga bentuk sesuatu perkataan dieja secara tidak betul sehingga menyimpang daripada ejaan bahasa lain. Antara punca kesalahan ejaan ialah pengaruh dialek tempatan, kecuaian penulis dan juga penggunaan ejaan bahasa Melayu yang lalu. Baiklah, kesalahan ejaan yang pertama iaitu ejaan pasar. Ejaan pasar tidak terdapat dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ejaan yang betul adalah pasar, iaitu PASAR yang membawa maksud tempat orang berniaga. Kesalahan ejaan yang kedua ialah ejaan mi. Ejaan mi di sini merupakan ejaan yang salah kerana ia dieja sebagai MEE, mi. Ejaan yang betul ialah MI, mi, selepas diselaraskan dengan sistem ejaan mi yang baharu. Ejaan mi, MI, tidak lagi digunakan dalam bahasa Melayu standard. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah muar. Perkataan muar merupakan sebutan logat Johor, manakala ejaan yang sebetulnya dan sering digunakan dalam penulisan rasmi adalah MUAR, muar. Yang selanjutnya, kesalahan ejaan dilarang. Dilarang sepatutnya dieja secara rapat kerana larang merupakan kata kerja. Imbuhan di sepatutnya dieja secara rapat dengan kata kerja. Kesalahan ejaan yang kelima ialah ejaan muhibah. Ejaan muhibah di bawah mengandungi dua huruf B. Ejaan di bawah merupakan ejaan yang salah kerana menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan muhibah hanya mengandungi satu sahaja huruf B yang membawa maksud persahabatan dan perpaduan. Ejaan yang seterusnya ialah ejaan beriani. Gambar raja di sebelah menunjukkan ejaan beriani yang salah kerana ber merupakan imbuhan. Orang-orang akan menganggap bahawa perkataan beriani adalah gabungan imbuhan ber dan perkataan yani, sedangkan perkataan beriani adalah kata nama pinjaman sepenuhnya. Jadi, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menetapkan bahawa perkataan beriani iaitu BERIANI beriani adalah ejaan baku dan rasmi dalam Kamus Dewan. Baiklah, kesalahan ejaan yang ketujuh ialah ejaan martabak. Gambar raca di atas menunjukkan ejaan martabak yang salah. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, ejaan yang betul ialah martabak, iaitu MARTABAK, martabak, dan bukan martabak. Ini selaras dengan prinsip pedoman ejaan kata pinjaman, iaitu menyesuaikan ejaan dengan sistem fonologi dan sebutan bahasa Melayu. Kesalahan ejaan yang seterusnya adalah di sini. Sini menunjukkan arah sesuatu tempat. Kata sendiri seharusnya dieja secara jarak apabila menunjukkan sesuatu arah tempat tersebut. Begitu juga perkataan di hadapan, sepatutnya dieja secara jarak apabila menunjukkan sesuatu arah tempat tersebut. Kesalahan ejaan yang selanjutnya ialah ejaan efisien. Efisien seharusnya dieja dengan EFISIEN, efisien.
yang membawa maksud, cekap dan mampu melaksanakan tugas dengan baik tanpa membazir masa dan tenaga. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah ejaan klinik. Ejaan klinik di sini merupakan ejaan yang salah kerana ia mengandungi huruf I selepas huruf K. Klinik merupakan perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Biasanya, perkataan pinjaman bahasa Inggeris tidak mengandungi sebarang huruf yang akan mengubah bunyi atau bentuk asalnya. Maka DBP telah mengekalkan bentuk asal ejaannya iaitu klinik bagi menjaga kesetaraan dalam ejaan antarabangsa dan mengekalkan bunyi asalnya. Kesalahan ejaan yang seterusnya ialah perkataan oleh-oleh. Perkataan oleh-oleh di sini merupakan ejaan yang salah kerana ia menggunakan gaya ejaan yang lama dan tidak diiktiraf dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Ejaan yang sebetulnya ialah oleh-oleh, iaitu diambil dari pergandaan kata dasar oleh yang membawa maksud sesuatu yang dibawa pulang sebagai tanda hadiah ataupun cenderamata. Bahasa dijaga, janganlah hilang, tandanya bangsa hidup gemilang. Bersatu padu, hati pun tenang, bahasa Melayu terus cemerlang. Baiklah, sampai sudah kita ke penghujung perbincangan tentang isu kesalahan ejaan. Jelaslah bahawa kesalahan ejaan mampu menjejaskan keindahan dan kejelasan bahasa dan akan menyukarkan pemahaman pembaca terhadap sesuatu perkataan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.